Ada sedikit keliru sini kalau ikut logik yang ini ya. Kerana Malaysia tak terlibat dalam damai Gaza itu, tak ada hak untuk Malaysia menjemput Trump. Tapi mengikut logik Mat pula, ini kenduri ASEAN, bukan kenduri Malaysia. Tapi memang ada patutlah kita jemput Mr. Trump dalam hal ini, kerana Bapak Prabowo wakil ASEAN ketika bertemu, ketika Trump mempersembahkan pelan damai 21 perkara beliau. Dan hakikatnya bila dikatakan Egypt, Qatar dan Turki terlibat, sebenarnya Trump paksa ketiga-tiga negara Arab ni untuk memaksa Hamas. Sama juga dengan Bibi Netanyahu juga dipaksa, walaupun Bibi kata itu adalah kemenangan beliau. Tidak, sebenarnya telah dipaksa oleh Trump. Sebenarnya kata Trump, it's huge ataupun it's huge. Jadi patutlah kita jemput Trump kalau betul pelan damai fasa pertama Gaza ini berjaya, kerana itu adalah Trump semata-mata.